Roti sardin goreng ni lain daripada yang lain sebab dia salut dengan tepung. Bila goreng, dia rangup dekat luar. Dalam dia inti sardin. Inti sardin tu kita bubuh lah apa-apa yang kita suka. Kak Em bubuh bawang, potong dadu, cili merah. Lepas tu Kak Em bubuh sedikit mayonis. Garam, perah limau sikit. Biar betul-betul sedap rasa. Lepas tu, kita bancuh lah dia punya adunan tepung dia. Kak Em guna tepung gandum. Bubuh garam agak-agak je. Bubuh sebut kunyit sikit. Kemudian yang pentingnya ada telur sebiji dan bancuh dengan air. Kalau boleh bancuh dengan air sejuk lah elok. Bancuh pekat-pekat sikit, nanti dia tak melekat pula dekat roti. Letakkan inti sardin dekat roti, tangkupkan. Lepas tu potong dua dan juga masukkan dalam adunan tepung ni. Goreng lah, guna minyak yang panas. Goreng sampai garing-garing, kruk-kruk makan buka puasa. Boleh cuba roti sardin.